Hello, apa khabar nama kau? Dan hari ni kita chill sikit sebab hari ni hari Ahad dan tajuk pun Ahad Rehat. Aku baca komen semalam, ramai yang berpendapat cakap yang aku patut rehat je weekend ni. So weekdays sajalah aku akan buat video. Terima kasih pada semua yang bagi feedback. Aku macam baik gila korang macam nak suruh aku rehat. Bukan nak suruh aku macam lagi banyak video. Dengan cadangan korang semua, aku decide untuk nak rehat lah weekend Kita cuti, kita bagi masa sikit, kita bagi masa untuk benda lain atau mungkin rehat. And mungkin itu akan membuatkan kualiti lagi meningkat, kita tak tahu. Tapi itulah aku cakap aku nak rehat hari Ahad, tapi hari ni aku buat agak video. Tak, sebenarnya niat aku nak buat video everyday sebanyak mungkin tau. Aku nak tengok berapa hari aku boleh buat. Tapi tak sangka lepas buat video seminggu dengan korang, aku rasa macam memang nak buat benda ni long term Tapi kalau nak long term, workflow tu kena sustainable. Macam sekarang ni aku slowly build up workflow aku supaya makin lama video aku akan makin improve quality over time, mengikut keselesaan workflow tu. Tapi buat masa sekarang dengan masalah kamera audio ni, dia mengslowkan aku dan menghadkan aku daripada macam nak gerak keluar ke apa kan. Tapi itulah, audio sedap kan. So aku decide untuk nak continue je pakai audio macam ni untuk sementara waktu. Kita tengoklah macam mana, sebab aku pun macam nak kalau nak keluar. Okay, hari ni hari Ahad. Aku start buat projek ni Ahad lepas. Dah seminggu dah. Hari ni hari ke-8. Hari ke-8 ni penting sebab dulu masa 2015 aku ada try nak buat daily vlog. Dan daily vlog yang aku cuba buat dulu pun hanya tahan 8 hari je. Susah gila weh time tu. Susah satu hal, bosan satu hal. Aku jadi tak enjoy vlogging. Tapi time tu aku sedar yang aku tak sesuai jadi vlogger. Tapi time tu memang ilmu pun tengah tak banyak kan. So workflow apa semua memang ke laut Itu yang kali ni aku memang pentingkan workflow yang tenang. And aku enjoy untuk buat video selama seminggu ni. Tak stress. Tu sebab juga aku memang buat juga video hari ni sebab aku at least nak lepas hari ke-8 tu. Tapi tak apa, mula next week aku rehat, okay? Sebenarnya niat aku nak try buat macam 30 day challenge macam 30 hari straight kan. Tapi itulah, apa je point yang aku nak prove. 2 minggu straight pun okay. Korang pun suruh aku rehat. Anyway, mula next week ni aku dah set up beberapa segmen dan aku nak minta tolong korang dalam 2-3 topik ni. Ni pun aku tengok dari cadangan-cadangan korang. Okay, first start dengan mukbang. Kalau aku buat mukbang makan-makan, apa makanan yang korang nak tengok aku makan? Ada makanan yang tengah viral ke? Atau kau nak suruh aku masak pun boleh, asalkan related to food. Okay, second, reaction video. Video apa yang korang nak aku tengok? Aku setakat ni fikir hanya nak macam react kepada try not to laugh challenge, jenis-jenis macam tu Dah, sebab aku tak tahu video apa yang korang akan seronok nak tengok aku react. Ketiga, ketiga ni paling ramai request, gaming. Aku cakap awal-awal aku kalau boleh buat masa ni, kalau boleh bagilah cadangan game-game yang boleh main dekat phone, yang mudah-mudah simple kan. So aku tengah nak cuba set up simple. Nanti kita slow build. Nanti mana tahu ada rezeki murah kan, tahun depan 2 tahun lagi ada komputer mahal lagi kan. Kita tahu ada VR system So yang awal-awal ni bagi yang game kat phone, kalau boleh yang simple-simple, yang kelakar-kelakar kan. Alright, itu saja soalan aku untuk hari ni. Aku memang tak sabar nak tengok cadangan korang. Mesti banyak Anyway, sorry video hari ni tak panjang sangat and banyak aku borak je. Aku just nak sembang dengan korang hari Ahad pagi ni kan. Tapi kalau korang tengah bosan hari Ahad ni, aku baru terjumpa show yang aku dengan Najwa shoot dekat JB tahun lepas. Dia macam travel log Kalau korang free, korang boleh tengok. Spam sikit kat komen kan. Aku pun baru terjumpa pagi tadi. Aku baru tengok sikit and so far okay. Jom kita tengok sama-sama. Nanti aku share link kat bawah. Alright, sampai sini saja video hari ni. Kalau korang suka video ni, sila tekan like. Kalau korang nak lagi, sila subscribe. Kalau korang ada apa-apa cadangan atau komen, sila komen di bawah. Kalau korang nak support aku, bolehlah dengar lagu-lagu aku dekat Spotify, masuk dalam playlist, stream sikit and thank you. So yeah, ciao. Alright, shout out time. Alright. Mari kita terima kasih kepada orang yang komen semalam. Okay, mari kita terima kasih kepada aku Hafiz, Aidil Amai, Syafiq, Aiman Alif, Muhammad Firdaus, Muhammad Arif, aku Hafiz, Nobody, Isma 105, Ayat Ceria Studio, Ashraf Tua, Apenan, Muhammad Zidne, Nur Syafiqah Adila, Muhammad Aiman, Kia Arifin, DY Ho,
Ultra Gaming X, Umi Nadira, Muhammad Irfan Fikri, Faiz Wands, Luqman Hakim Mansur, Kini, Zack Yus, Hilmi Rashid, Antio, Ahmad Saufi, Zombie, Aish Danish Official, Najwa Latif, Eric's, Keep It Up, Ahmad Muzidin, Aiman Shafiq, 17 Radio, MQLMSHR, Farhan Johari, Danish Rosari, Danish Al-Hazmi, Abu Asir Rosat TV, Samsung, Sarah Sharhin, Ayman R6, Zakwan Zalham, Azfar, Besta Kaful, Takif Zazali, Fitri Koko, Sakai, Hayu Majida, Razlan Anan, Irdina Sofina, Fatina Jihamazuki, Al-Khudri Shafi, Hafiza Ibrahim, Tian Tachingo, Tianyango, Surya Niza, Fitri Nabila, Heyu Heshma, Ahmed Afan. Ya, terima kasih pada semua yang telah komen semalam. Terima kasih. Mari kita jumpa hari esok.